mengucapkan Selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu di Sebama. Assalamualaikum, saya Alia Bila mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu di Sebama. Guru kencana, murid pemata. Terima kasih Ustazah kerana membentuk kami menjadi insan yang baik. Saya Ustazah. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMK Bertemu. Itu saja. Bye-bye. Sebenar Hari Guru, saya nak ucapkan untuk semua guru lah. Saya tak nak mention walaupun seorang. Saya nak ucapkan semua guru telah berjasa, telah mengajar kami semua kan. Semua penat lelah, cikgu-cikgu langsung tak fikir tepi tu. Langsung tak fikir bab tu. Untuk datang sekolah nak bagi ilmu dekat anak-anak dia, anak-anak sekolah, anak murid dia kan. Dia tak pernah rasa lelah walaupun kita tahu dia penat, dia lelah. Tapi kita sebagai anak murid ni, jadilah anak murid yang berbakti, yang baik. Yang orang cakap baguslah untuk cikgu-cikgu kan. Buatlah result yang semalam, belajar elok-elok, jangan fikir pasal cinta, jangan fikir semua tu lambat lagi. Bukan waktu kita untuk fikir macam tu. Jadi singkat kata dekat sini, jadi terima kasih untuk cikgu-cikgu kat sekolah ni telah mengajar kami dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru yang SMK Batu Mor yang sudi mengajar kami. Walaupun kami kurang faham, cikgu sudi mengajar kami dengan penuh kesabaran dan kehormatan. Selamat Hari Guru cikgu. Bye-bye. Kami dari kelas 5 Avicenna ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu SMK Batu Mor dan mendoakan kami cemerlang SPM. Bye. We are from batch 09. Selamat Hari Guru. Especially to Cikgu Hanani.